Selepas berbulan-bulan gelanggang undian dibuka, malam ini anugerah Bintang Popular Berita Harian ABPBH ke-37 akhirnya tiba ke kemuncaknya dengan tema Satu Keunggulan. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang paling popular? Untuk merasai debaran dan kemeriahan acara berprestij ini, kita terus bersama wartawan Dirina Sheikh Faisal di lokasi. Kongsikan kemeriahan di sana, Dirina. Dan Syafiq, kemeriahan dan debaran kian dirasai pada malam berprestij anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-37. Saya kini berada di Hotel Primera di mana sekarang sedang pun berlangsung acara Kapet Merah dan sudah pun dibanjiri oleh penggiat-penggiat seni tanah air dan juga peminat mereka. Dan saya yakin penonton di rumah juga merasai debaran yang sama. Siapakah yang bakal merangkul 16 kategori utama pada malam ini? Sebentar sahaja lagi kita akan ketahui. Dan untuk butiran lebih lanjut, saya kini bersama dengan Puan Nini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima dan juga Primeworld Studios. Dan bersama saya lagi Encik Syamsul Azri Samshil, Pengarah ABPBH merangkap pengarah berita kanan hiburan projek Berita Harian. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah malam ni begitu meriah. Betul. Okey, kita bertanya kepada Encik Sam dahulu. Mungkin kita tinggal lagi beberapa minit sebelum tirai ABPBH dibuka. Mungkin ada sedikit kelainan yang ingin dibawa kepada penonton pada kali ini? Okey, kita sangat terujalah untuk membawa malam kemuncak ABPBH ke-37. Di mana kali ini kita memberi kelainan, kita akan tampilkan acara ini dengan lebih eksklusif, lebih kompak dan juga kita memberi pengalaman baru kepada peminat, energi yang lebih personal, lebih eksklusif dan juga lebih dekat rasanya begitu. Jadi pemilihan lokasi pun Hotel Primera Kuala Lumpur juga menjadi satu lokasi yang tepat untuk kita membawa elemen baru dalam penganjuran kali ini. Ada apa kejutan yang ingin dikongsi ke? Of course, kerana kita sangat teruja, undian yang diterima sangat tinggi. Saya fikir ini adalah undian yang paling tinggi kita dapat sejak penganjuran ABPBH dalam sejarahnya. Jadi ada kejutan seperti biasa dan juga kombinasi juga antara artis lama dan juga baru. Itu yang saya nak dengar. Kejap lagi ada banyak kejutan untuk penonton di rumah dan juga kepada Puan Nini. Mungkin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya TV3 memastikan kandungan ABPBH kekal mencerminkan identiti TV3 dan memberi impak positif kepada penaja rasmi dan juga penonton. Kami merasa begitu gembira dapat meneruskan legasi setelah lebih kali ini 37 tahun bekerjasama dengan Berita Harian. Jadi perancangannya bermula daripada bulan Januari lagi. Pihak Berita Harian dan juga TV3 telah bekerjasama dari segi production, pemilihan persembahan dan juga artis-artis yang bakal mendapat tempat malam ini. Ada nama-nama yang bakal dikongsi ke? Kita kena tunggu malam ni. Selain daripada itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaja kita. Tanpa penaja ni susah kita nak meneruskan kemegahan pada malam ini, daya dan juga yang paling menarik saya rasa Anugerah Bintang Popular Berita Harian ini adalah sebenarnya hadiah daripada para peminat kepada idola-idola mereka. Kita juga telah bekerjasama dengan Dome untuk membuat rapat mesra dengan para peminat. Saya rasa sangat menarik dan kali ini agak berlainan, kita bersiaran secara langsung daripada Hotel Primera. Pastinya banyak kelainan dan kejutan yang akan disajikan kepada penonton di rumah dan ia akan menjadi satu momen bersejarah untuk industri seni tanah air kita. Terima kasih Puan Nini Yusof dan juga terima kasih Encik Syamsul untuk meluangkan masa bersama kami di Bulletin TV3. Dan kepada anda di rumah, teruskan bersama kami TV3 dan juga jangan lupa untuk live stream di aplikasi Tonton. Sekejap saja lagi jam 9 malam. Saya Dirina Sheikh Faisal terus bersama Syafiq dan juga Zati.